5 step stretching untuk kurangkan sakit bahu. Sila save video ni untuk rujukan akan datang. Step yang pertama, kita angkat siku dan tekan siku ke arah dada menggunakan tangan yang satu lagi. Tahan, tekan kuat, tahan 10 saat, biar terasa, kemudian lepaskan. Step yang kedua, letak tangan di belakang tengkuk, tangan satu lagi tarik siku ni. Tarik ke belakang, tahan 10 saat, buat 3 set. Jadi bahagian tricep kita akan rasa tegang, dia akan terus tarik ke bahu dan akan bantu untuk riliskan sakit di bahagian bahu anda dan bahagian belikat. Step yang ketiga, tengok betul-betul. Kita letakkan tangan kita di tepi perut macam ni. Tangan satu lagi, tarik siku ke depan. Okay, tarik, tahan dalam 10 saat. Anda akan rasalah kat bahagian tricep kita akan terasa, dekat bahagian bahu kita akan terasa. Yang keempat, tengok betul-betul. Jangan sampai salah buat. Okay. So, kita nak gerakkan tangan kita ni, lengan kita ke bawah dan ke atas. Caranya, luruskan. Pastikan bahagian bahu kita ni lurus. Okay. Tolak lengan ke belakang. Tolak lengan ke belakang. Bukan tolak tangan. Tolak lengan ke belakang. Tahan 10 saat. Dah habis 10 saat, ke bawah. Macam ni Ini lurus. Ini tak bergerak, ni lurus. Kita lengan sahaja. Okey. 10 saat atas, 10 saat bawah. Step yang kelima, yang ini baru kita nak tolak tangan. Caranya, kita tolak kedua-dua belah tangan kita ke belakang dan mendada. Pastikan mendada macam ni. Tahan dalam 10 saat, kemudian lepaskan. Buat set yang kedua, tahan 10 saat dan lepaskan. Buat set yang ketiga, tahan 10 saat, lepaskan.